Orang Selangor yang berpendapatan 5K ke bawah dah check ke kelayakan voucher Kita Selangor ni? Jom kami tunjuk cara semak. Voucher Kita Selangor ni ada dua kategori penerima, iaitu kategori A, golongan pradaftar yang tersenarai sebagai pemohon bingkas, ketua isi rumah miskin, pekerja yang telah diberhentikan disebabkan krisis, penjaga kelompok rentan, guru taska serta ibu bapa anak OKU. Kategori B pula, ibu tunggal yang kematian suami atau bercerai hidup. Anda boleh semak terus kelayakan dekat portal voucher Kita Selangor di voucherkitaselangor.com. Masukkan nombor MyCard anda dan tekan semak. Kalau layak, anda akan terima voucher RM100 untuk 6 bulan. Kalau ibu tunggal nak buat permohonan, klik pautan merah ni. Login akaun selangkah untuk mohon hingga 31 Disember 2026. Pastikan anda sediakan dokumen sokongan dalam senarai ni. Pause untuk tengok lama sikit. Anda boleh beli barang keperluan asas macam makanan kering, ubat-ubatan, sayur dan buah, daging ayam, lembu, kambing dan ikan, sabun mandi, pencuci dan banyak lagi. Make sure habiskan baki voucher pada bulan semasa sebab tak boleh pindah ke bulan depan tau. Boleh cek juga panel kedai terlibat guna nama, alamat atau DUN anda dekat sini. Okey? Tak nak terlepas bantuan yang anda layak? Cek dekat semak.isnatra.my sekarang.